Selalunya nak musim perayaan ni apa servis yang selalu yang betul orang kata top servis lah? Ni kita nak menjelang apa musim perayaan ni kan. Macam mana persiapan untuk musim perayaan ni lah? Mana ialah biasalah musim perayaan orang nak bergaya. Lain lagi golongan lelaki lah. Betul. Orang kata nak make up kereta. Untuk yang slot sebelum raya masih available lah. Boleh contact admin, tanya slot yang mana available. Tapi biasanya kalau sebelum raya ni memang sambutan dia ialah memang ramai lah customer. So saya suggestkan sebelum datang kedai boleh WhatsApp kita dululah. Selalunya nak musim-musim perayaan ni apa servis yang selalu yang betul orang kata top servis lah? Yang selalu memang dia datang, adakah nak buat brake caliper je ke nak buat dia punya lampu ke? Biasanya yang paling top servis memang repaint caliper lah, sebab itu yang main servis kita lah. Tapi ada juga yang datang buat untuk tukar headliner. Sebab kita pun ada offer, kita tukar kain nak yang cerah jadi hitam dalam semua. Biasanya macam tu lah, caliper lah selalunya yang dapat sambutan.